Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zarfan dari kelas L3 Group 8. Di sini saya nak membincangkan tentang budaya dan sudut pandang sosiologi serta mengaitkan dengan konteks masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan latar belakang. Menurut ahli antropologi dan sosiologi terkenal Edward B. Taylor, budaya ditakrifkan sebagai keseluruhan yang kompleks yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat rasmi serta kebolehan dan tabiat yang dipelajari oleh manusia sebagai ahli masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahawa budaya bukanlah sesuatu yang diwarisi secara biologi, tetapi dipelajari dan dibentuk melalui proses sosial. Dalam konteks Malaysia, budaya memainkan peranan yang sangat penting kerana negara kita terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India, etnik Sabah dan Sarawak, serta komuniti minoriti lain. Setiap kelompok ini mempunyai bahasa, adat, kepercayaan dan cara hidup yang tersendiri. Kepelbagaian yang ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan warisan budaya. Namun, pada masa yang sama menuntut kefahaman dan toleransi serta antara satu sama lain. Budaya dianggap kompleks kerana ia bukan sekadar aspek luaran seperti pakaian tradisional, makanan atau perayaan. Sebaliknya, budaya turut melibatkan cara berfikir, nilai, kepercayaan dan corak tingkah laku yang membentuk tindakan seseorang dalam kehidupan seharian. Apa yang dianggap sopan, betul atau salah oleh seorang individu sering kali dipengaruhi oleh budaya yang membesarkannya. Kesimpulannya, memahami budaya sebagai satu sistem yang menyeluruh membantu kita melihat mengapa perbezaan wujud dalam masyarakat dan mengapa sikap saling menghormati amat penting dalam membina keharmonian sosial di Malaysia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Fauzan bin Muhammad. Nombor kad matrik saya C24A1970. Hari ini saya akan bentangkan tajuk saya iaitu cabaran dan kelestarian budaya. Dalam meniti arus globalisasi hari ini, ada titik tepatan kita sedang berhadapan dengan gelombang cabaran yang cukup hebat, terutamanya daripada dominasi budaya barat dan fenomena K-pop. Media sosial bertindak sebagai pemangkin yang mempercepatkan asimilasi budaya luar ini sehingga anak muda lebih mengenali trend global berbanding warisan sendiri. Ancaman utamanya bukanlah pada penerimaan budaya luar itu sendiri, tetapi pada risiko penipisan jati diri apabila nilai, pemakaian dan gaya hidup kita mula berkiblatkan unsur asing secara total. Jika tidak dikawal, kita bimbang masyarakat masa hadapan akan mengalami krisis identiti di mana budaya Malaysia hanya tinggal sejarah yang tidak lagi diamalkan dalam kehidupan seharian. Namun, kita tidak boleh menolak kemodenan. Sebaliknya, kita perlu membentuk masyarakat berbudaya moden yang bijak menggunakan teknologi untuk memperkasakan identiti. Mengekalkan identiti Malaysia dalam era digital memerlukan ajakan paradigma daripada sekadar menjadi pengguna pasif kepada menjadi pencipta kandungan yang bangga dengan asal-usulnya. Kita perlu melihat platform digital bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pentas dunia yang membolehkan keunikan Malaysia seperti pelbagai kaum, makanan dan budaya bahasa juga dapat dilihat oleh mata global. Identiti kita harus bersifat dinamik, iaitu kekal dengan nilai murni tradisional tetapi disampaikan melalui medium yang relevan dengan peredaran zaman. Sebagai contoh, lihatlah bagaimana kandungan kreatif di TikTok dan YouTube mampu menghidupkan semula budaya kita. Kita kini melihat ramai pencipta kandungan muda yang menggabungkan elemen tradisional seperti tarian zapin ataupun pemakaian baju kurung dengan muzik moden ataupun menceritakan sejarah tempatan melalui teknik penceritaan visual yang menarik.
Strategi pendigital budaya ini sangat efektif kerana ia menjadikan warisan kita kelihatan cool dan mudah diakses oleh generasi Z dan Alpha. Dengan mengikuti elemen tempatan ke dalam format yang soho atau trending, kita sebenarnya sedang melakukan proses pemeliharaan budaya secara halus namun berimpak tinggi. Kesimpulannya, cabaran budaya luar bukanlah titik otak kepada identiti kita. Sebaliknya, ia adalah ujian untuk kita berinovasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat advokasi budaya. Kita mampu memastikan identiti Malaysia tidak tenggelam di telan zaman, malah terus bersinar sebagai identiti yang moden, progresif dan berakar umbi. Marilah kita menjadi generasi yang memacu teknologi tanpa sesekali meninggalkan jati diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syifa binti Muhammad Farid, C24A 2117, ingin menerangkan kepelbagaian pengetahuan dan bahasa. Bahagian ini menerangkan bagaimana kepelbagaian pengetahuan dan bahasa memain peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan tradisional seperti perubatan herba, ilmu pelayaran dan kraftangan diwarisi secara turun-temurun melalui pengalaman dan pemerhatian. Ilmu ini bukan sahaja membantu dalam kehidupan seharian, malah mencerminkan kebijaksanaan masyarakat terdahulu. Selain itu, bahasa juga menjadi medium utama untuk menyampaikan dan mengekalkan ilmu tersebut. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berfungsi menyatukan masyarakat, manakala pelbagai dialek dan bahasa ibunda pula menyimpan nilai budaya serta cara hidup setiap kaum. Oleh itu, kepelbagaian pengetahuan dan bahasa amat penting dalam mengekalkan warisan dan identiti budaya masyarakat. Saya akan menerangkan tentang kepelbagaian pengetahuan dan bahasa dalam masyarakat kita. Pertama, dari segi ilmu pengetahuan tradisional, ilmu ini biasanya diwarisi secara turun-temurun bukan melalui buku semata-mata, tetapi melalui pemerhatian, pengalaman dan amalan harian. Contohnya, ilmu perubatan herba yang menggunakan tumbuhan semula jadi untuk merawat penyakit, ilmu pelayaran yang bergantung kepada angin, arus dan kedudukan bintang, serta kraftangan serta anyaman, batik dan ukiran kayu. Semua ini menunjukkan kebijaksanaan masyarakat dahulu dalam menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Selain itu, ilmu tradisional ini bukan sekadar kemahiran tetapi turut membawa nilai seperti kesabaran, ketelitian dan penghargaan terhadap alam. Seterusnya, dari aspek bahasa pula, bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa kebangsaan yang menyatukan rakyat dan menjadi medium utama dalam penyampaian ilmu serta pendidikan. Banyak ilmu budaya dan nilai masyarakat direkod melalui pantun, peribahasa dan karya sastra lama. Pada masa yang sama, kepelbagaian dialek dan bahasa ibunda seperti Iban, Kadazan Tamil dan Mandarin juga menyimpan khazanah ilmu budaya masing-masing. Bahasa ini mencerminkan cara hidup dan pemikiran dan identiti suatu komuniti. Oleh itu, kepelbagaian pengetahuan dan bahasa bukan sahaja memperkayakan budaya, malah menjadi asas penting dalam mengekalkan warisan dan jati diri masyarakat Malaysia. Sebagai kesimpulannya, kepelbagaian pengetahuan dan bahasa sangat penting dalam membentuk serta mengekalkan warisan budaya masyarakat. Ilmu tradisional yang diwarisi secara turun-temurun bukan sekadar berpengetahuan lama tetapi mengandungi nilai kebijaksanaan dan pengalaman hidup masyarakat terdahulu. Pada masa yang sama, bahasa berperanan sebagai medium utama untuk menyampaikan ilmu tersebut supaya dapat difahami dan diteruskan oleh generasi seterusnya. Oleh itu, usaha menghargai dan memelihara kepelbagaian pengetahuan serta bahasa amat penting agar identiti dan nilai budaya tidak hilang di terus arus pemodenan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asdina Akila binti Rahim, Nokat Matrix C24A1775. Okey, saya akan sambung isi yang ketiga, iaitu sistem kepercayaan dan kerohanian. Ada asam dalam masyarakat Malaysia mencerminkan kepelbagaian budaya, nilai dan kepercayaan setiap kaum serta mempengaruhi cara hidup dan hubungan sosial. Setiap adat yang diamalkan berfungsi untuk mengekalkan keharmonian dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, adat Kepati di Negeri Sembilan berasaskan sistem matrilineal iaitu keturunan dan harta pusaka diwariskan melalui pihak ibu. Tujuannya adalah untuk melindungi kebajikan keluarga dan memastikan hak wanita terpelihara seperti pewarisan tanah,
rumah dan rumah pusaka kepada anak perempuan, manakala adat temenggung yang diamalkan di kebanyakan negeri pula berasaskan sistem patrilineal dan kuasa pemerintah. Adat ini menekankan peranan lelaki serta pembahagian harta mengikut adat dan hukum syarak, termasuk adat perkahwinan seperti bertunang dan bersanding. Selain itu, adat kelahiran dan kematian turut memainkan peranan peranan penting lah, supaya contohnya masyarakat Melayu mengadakan majlis syukur jambul, masyarakat India menjalankan upacara pemberian nama, dan setiap kaum mempunyai cara tersendiri untuk menghormati orang yang meninggal dunia. Yang keberapa, adat kematian dan penghormatan melibatkan ritual terakhir untuk menghormati orang yang meninggal dunia serta memberi ketenangan kepada keluarga, seperti mandi dan solat jenazah dalam Islam serta sembahyang terakhir dan pengembumian mengikut adat kaum lain. Kesimpulannya, kepelbagaian adat besar di Malaysia memperkaya identiti budaya negara serta memupuk sikap saling menghormati sekaligus mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Umi Kalsum binti Ramli, nomor kad matriks C24A1946. Slide seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan manifestasi seni dan estetika melalui seni visual dan persembahan serta seni bina di Malaysia. Pertama, dari aspek seni visual dan seni persembahan. Malaysia kaya dengan seni yang mencerminkan kepelbagaian kaum dan budaya. Antara tarian tradisional yang terkenal ialah Mak Yong, tarian kipas dan audisi. Mak Yong ialah tarian tradisional Melayu yang menggabungkan tarian, muzik dan lakonan serta menyampaikan cerita rakyat dan nilai kehidupan. Manakala tarian kipas pula dipengaruhi oleh budaya Cina dengan gerakan yang lembut dan tersusun. Manakala audisi pula merupakan tarian klasik India yang menekankan ekspresi wajah dan pergerakan tangan untuk menyampaikan kisah keagamaannya. Selain tarian, muzik tradisional juga penting dalam seni estetika. Gamelan sering digunakan dalam majlis rasmi dan tradisional dengan bunyi yang lembut dan menyenangkan. Sitar pula ialah alat muzik tradisional India yang mempunyai bunyi unik dan sering dimainkan dalam persembahan kebudayaan. Dalam bidang kraft tradisional pula, seni estetika dapat dilihat melalui anyaman dan tekad. Anyaman merupakan bahan semula jadi untuk barangan harian, manakala tekad pula ialah sulaman benang emas yang melambangkan kehalusan seni dan kemewahan warisan budaya. Seterusnya, dari segi seni bina, Malaysia mempunyai bangunan yang menggabungkan elemen pelbagai kaum dan agama. Contohnya, bangunan Sultan Abdul Samad yang mempamerkan gabungan seni bina Islam dan Barat serta menjadi mercu tanda bersejarah. Selain itu, rumah ibadat seperti masjid, kuil dan gereja yang terletak bersebelahan menunjukkan toleransi dan keharmonian masyarakat Malaysia. Kesimpulannya, manifestasi seni dan estetika di Malaysia jelas mencerminkan kepelbagaian budaya serta mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Zainal Abidin, pemegang kad matriks C24A2530, akan membentangkan isi yang seterusnya, iaitu peraturan, undang-undang dan adat. Dalam masyarakat Melayu, adat resam berfungsi sebagai panduan penting yang mengatur kehidupan sosial dan kekeluargaan. Antara adat utama ialah adat berbatin yang diamalkan terutamanya di Negeri Sembilan dan berasaskan sistem matrilineal, iaitu keturunan serta harta pusaka diwarisi melalui sebelah ibu. Contohnya, harta pusaka adat diwariskan kepada anak perempuan bagi menjamin kebajikan dan kestabilan keluarga. Selain itu, adat temenggung pula diamalkan di kebanyakan negeri lain di Malaysia. Adat ini berasaskan sistem patrilineal dan kuasa pemerintah, di mana
urusan perkahwinan serta pembahagian harta dilaksanakan mengikut hukum dan adat setempat. Di samping adat masyarakat Melayu, kaum-kaum lain di Malaysia juga mempunyai adat resam tersendiri, terutamanya dalam peristiwa penting seperti perkahwinan, kelahiran dan kematian. Contohnya adat bersanding, tea seremoni, upacara keagamaan yang mencerminkan kepelbagaian budaya negara. Selain itu juga, pantang larang berperanan sebagai kawalan sosial yang tidak bertulis dalam masyarakat. Pantang larang bertujuan mendidik tingkah laku secara halus seperti larangan bercakap kasar dengan orang yang lebih tua dan berkelakuan biadab di tempat awam. Walaupun kelihatan tradisional, pantang larang membantu membentuk disiplin diri serta mengekalkan keharmonian dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, adat dan peraturan memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat Malaysia yang berdisiplin, beradab dan harmoni. Ia bukan sahaja memelihara nilai tradisi, malah menjadi jabatan yang menghubungkan warisan budaya dengan kehidupan moden. Sekaligus, ia juga memastikan keharmonian masyarakat berbeza kaum terus terpelihara. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tak kenal maka tak cinta. Perkenalkan, nama diberi tanpa diminta, Nurul Syuhada binti Muhammad Samri, memegang kad matrik C24A 2021. Saya akan membentangkan tentang nilai murni dan konsep. Konsep budi merupakan tunjang penting dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya melalui budi bahasa dan adab. Budi bukan sekadar apa yang kita cakap, tetapi bagaimana kita berfikir, bersikap dan melayan orang lain. Dalam budaya Malaysia, seseorang yang berbudi tidak dinilai melalui pangkat atau kekayaan, sebaliknya melalui tutur kata dan tingkah laku seharian. Antara nilai utama dalam konsep budi ialah hormat kepada orang yang lebih tua. Golongan muda diajar supaya bercakap dengan sopan, mendengar nasihat dan tidak meninggikan suara. Nilai ini bukan sahaja menunjukkan adab, malah membantu mengekalkan hubungan yang harmoni antara generasi. Selain itu, konsep budi juga menekankan mengutamakan tetamu. Dalam masyarakat Malaysia, tetamu dilayan dengan penuh keikhlasan tanpa mengira kaum atau agama. Contoh yang paling jelas ialah amalan rumah terbuka, di mana semua orang dijemput hadir, diraikan dengan makanan, senyuman dan layanan yang sama rata. Tradisi ini membuktikan ketinggian moral masyarakat Malaysia dalam menghormati perbezaan. Seterusnya, sifat rendah diri juga merupakan nilai penting dalam konsep budi. Individu yang berbudi tidak suka meninggikan diri, sebaliknya bersikap sederhana dan menghormati pandangan orang lain. Sikap ini membantu mengelakkan konflik dan mengekalkan persafahaman dalam masyarakat maju. Kesimpulannya, konsep budi bukan sekadar warisan budaya, tetapi nilai murni yang membentuk kepribadian dan keharmonian masyarakat. Melalui budi bahasa, adab dan sikap saling menghormati, masyarakat Malaysia terus dikenali sebagai masyarakat yang berakhlak dan bersatu padu. Sekian, terima kasih. Wih, nama Secara keseluruhannya, pengetahuan tradisional, seni dan estetika serta nilai moral dan etika saling melengkapi dalam membentuk satu acuan bersama yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. Pengetahuan menjadi asas kebijaksanaan, seni yang mencerminkan jiwa dan identiti, manakala nilai moral bertindak sebagai panduan tingkah laku. Gabungan ketiga-tiga elemen ini menunjukkan bahawa budaya bukan sekadar warisan fizikal, tetapi satu sistem hidup yang membentuk pemikiran, sikap dan hubungan sosial. Berdasarkan pemahaman inilah, masyarakat berbudaya dapat ditarifkan sebagai masyarakat yang berilmu, menghargai warisan seni, yang berpegang teguh kepada nilai moral dan etika, serta hidup secara harmoni dalam kepelbagaian dengan saling menghormati adat dan kepercayaan demi kesejahteraan bersama di Malaysia.